$1,200. 3 minit punya kerja lah. Guys, what is on the news today? Malam ini akan ada news CPI pada pukul 9.30 malam. Objektif saya hari ini adalah untuk mencari modal untuk trade news pada malam ini. So ni ada akaun $5,125. Aku nak cari $1,000 je. Kalau tengah market sideway macam ni kau buat apa? Tak tahu. Kalau aku lah, aku akan layan sideway. Price tengah berada di bawah. Aku entry buy dulu. Buy. Spam that shit. Sekarang kau apa ni? 7.50 Kita dah siap entry. Relax dulu. Aku nak makan dulu. Standby. A few minutes later. Hoi! Aku cakap aku baru nak makan kan tadi. Tak sempat makan, Mat. 7.53 sekarang. Dah profit $1,200. 3 minit punya kerja lah. $1,000. Untuk yang bukan trader, sebab tu aku cakap sekarang is the best timing untuk kau trade. Kepada yang dah memang trader, this is the best time untuk kau come back. Sebab kau tengok lah, market sekarang macam ni, 3 minit. Bagi aku collect jap $1,200. Collect all profit. So dengan profit $1,000 ni, aku akan buat untuk trade news pada malam ni. CPI 9.30 malam. Kau nak tengok aku live tak? Kita tengok kita kaya atau kayak. Kalau kau nak aku live, boleh komen kat bawah. Kita guna $1,000 profit yang kita dah buat ni. Kalau news ni aku profit, ni, kalau Dato' Nazir, aku nak beli Ducati. Kita full margin. Full margin ni tak kaya, kayak antara dua tu je. Tapi kalau aku run up sekalipun, baru $1,000. Kalau aku profit, berdolar-dolar. Yang baru nak mula trade, inilah masanya. Lagi-lagi kalau kau ikut group Full Swing Formula ni, yang ada dekat bio aku. Sebab group tu lah yang aku follow daripada dulu, yang buat aku jadi consistent, profitable trader. Full Swing Formula, tekan je link kat bio. Assalamualaikum. Ciao. Jumpa live malam ni, 9.30. Let's go.